Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama pohon melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Amani Darwisyah binti Abdul Rashid. Saya merupakan anak didik SMK Tun Said Syekh Barakbah. Pada hari ini, saya gemar untuk menceritakan sebuah novel yang bertajuk Terima Kasih Luka. Pada pengetahuan saya, novel ini tidak memenangi anugerah besar, namun ia tetap mendapat sambutan yang baik daripada pembaca kerana jalan ceritanya yang dekat dengan realiti kehidupan generasi kini. Penulis novel ini pula ialah Hasif Ryan. Hasif Ryan merupakan seorang penulis tempatan yang terkenal dengan karya berunsurkan emosi dan kehidupan remaja. Gaya penulisannya yang mudah tetapi menyentuh perasaan kerana menunjukkan bahawa novel ini menarik dan dekat dengan pembaca. Watak utama dalam novel ini pula ialah Poji. Poji merupakan seorang yang tabah dan kuat Maafkan saya. Oleh itu, Poji merupakan seorang yang kuat dan tabah Maafkan saya. Oleh itu, Poji merupakan seorang yang kuat dan tabah menjalani pelbagai ujian hidupnya. Walaupun dia sering terluka, dia tetap bangkit dan teruskan kehidupannya seperti biasa. Hal ini menunjukkan bahawa Poji seorang yang tidak mudah menyerah kalah. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai menjadi arang. Sejak pemergian Umi sejurus melahirkan Naura, hidup mereka sekeluarga berubah. Abah semakin menjauh, seolah-olah tidak wujud. Hanya pulang ke rumah untuk tidur dan makan sahaja. Poji memberontak mahu keluar daripada rumah itu sehingga membuatkan abahnya berang. Naura pula semakin hari semakin merasakan dirinya dibenci dan dilihat beban kepada keluarganya itu. Hubungan antara abah dan Poji semakin tegang apabila Naura tiba-tiba menghilangkan dirinya. Abah langsung tidak boleh diharapkan. Itu yang Poji rasakan. Sedangkan abahnya pula menyalahkan Poji kerana gagal menjaga si Naura itu. Novel ini menunjukkan bahawa kita perlu menjalani ujian kehidupan kita sendiri. Maafkan saya. Novel ini menunjukkan bahawa kita perlu kuat dan tabah menjalani ujian hidup kerana berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Secara keseluruhannya, novel ini membawa mesej bahawa setiap luka dan kesakitan sebenarnya memberi kekuatan dan pengajaran yang berharga. Watak utama belajar untuk menerima takdir, bangkit daripada kesedihan dan tidak terus tenggelam daripada luka masa lalu. Walaupun kehilangan dan penderitaan itu amat perik, ia dapat menjadikan seseorang lebih tabah dan menghargai kehidupan. Akhirnya, novel ini menekankan bahawa kesakitan bukanlah penamat, tetapi dia mengajar kita untuk menjadi lebih baik. Kita perlu berani menghadapi pelbagai ujian hidup kerana kita perlu menjadi lebih baik dan terus melangkah ke hadapan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.